Kita orang baru sampai kat ATS Cameron Hotel and Apartment kat Tanah Rata. Nak check in kat lobby hotel tingkat 1. Apa yang best check in kat ATS Hotel ni, tak macam apartmen biasa. Kalau apartmen biasa tu nak check in tu punyalah renyah, nak kena cari kunci lah dekat mailbox lah bagai. Kat sini senang je. Yang ini apartmen dia, besar juga. Dia ada 2 bilik. Ni bilik 1, ni bilik 2. Ni bilik kita orang, Deluxe Queen Studio. Bilik ni rate dia lagi murah kalau korang walk in berbanding kalau korang booking melalui website. Ada 1, 2 queen bed. Dia ada yang lebih diridui selain katil hotel selepas perjalanan jauh. Wah, bantal dia pun empuk, tilam dia pun empuk. Best. Ada juga pantry cabinet lengkap dengan cawan, ada pinggan mangkuk kat dalam ni, ada microwave, ada peti ais. Dia ada juga bagi tea, kopi, air mineral pun ada. 2 biji TV, almari, cermin makeup pun ada dekat sini. Nak ambil angin luar pun boleh, ada balcony dengan view Tanah Rata. Bawah hotel ni ada banyak kedai makan. Nak lunch ke, nak dinner ke, jalan kaki je, tak perlu drive jauh-jauh. Kalau nak breakfast, kat bawah tu ada food court. Ada juga meja dia orang sediakan, nak makan tak perlulah bersila atas lantai. Bilik ni dia ada kipas je, tak ada aircon. Itu pun dah sejuk. Amenities kat sini sama juga macam hotel-hotel lain. Bezanya dalam bilik air ni tak ada bathtub. Lantai dia sejuk, jadi korang kena pakai slipper ni, dia orang ada sediakan juga. Okay, gym pun ada dekat sini. Ada juga playground kat bawah hotel ni. So kalau ada anak-anak, seronok lah dia orang main-main kat sini.